Macam aku suka bancuh tepi sungai tau. Aku tak suka bancuh kat rumah. Ni perisa pandai. Kita agak je lah. Agak sampai dihijau. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Alhamdulillah, kita masih lagi berkonten pada minggu ni Okay, hari Sungai Pahang. Alhamdulillah, cantik lagi buat masa ni. Walaupun di sebelah Temerloh dia dengar keruh, tapi dia boleh hiling lawa lagi. Jadi jorang pun aku dah pacok satu main kepal. Dan aku baru lepas ambil air air sungai. Tengok air cantik, air tak keruh sangat. Kita nak bancuh umpai main spraying. Kita nak bancuh umpai untuk menggunakan teknik spraying bom Okey. Kita pakai pellet 920. Okey, 920 sahaja 920. Kita nak bancuh. Mari. Sikit kita bancuh sikit Sebab kalau nak mancing ni, kalau tak nak bancuh kat rumah, kalau nak bancuh dekat tepi sungai, jadi kita bancuh sikit-sikit dulu. Okey. Pertamanya kita masukkan air air. Masuk air. Kita agak-agak lah. Ni tak banyak pun, sikit Okey, masukkan air. Kita nak dia lembab-lembab gitu je. Okey, masuk air. Kita kacau-kacau. Okey, kita masukkan pisang. Pisang ni kita bajet. Okey, pisang ni satu penutup sahaja. Pisang star brand. Okey. Pisang satu penutup. Kacau-kacau. Macam aku suka bancuh tepi sungai tau. Aku tak suka bancuh kat rumah. Sebab kalau kita bancuh tepi sungai ni, kita guna yang mana kita nak mancing. Sukatan kita untuk mancing hari tu. Jadi tak perlu kita nak buat banyak. Kalau buat banyak, tak takut pelik ni akan buruk. Jadi kita bancuh untuk sukatan untuk hari tu saja. Okey, tak perlu buat banyak. Kalau habis pun kita contoh kalau habis kita buat lagi. Kalau habis kita akan buat lagi. Okey, kemudian kita masuk ni Marco. Ni perisa pandai. Kita agak je lah. Agak sampai dihijau. Okey dah. Anggaran dalam 2 penutup ni. Okey. Kemudian kita kacau-kacau. Kacau sampai sebati. Ni jadi warna hijau. Bau sedap ni. Dah cukup. Nanti baru kita tambah sikit lagi. Okey dah. Ni setengah kilo 500 gram, RM20, RM19.90. Dekat Shopee banyak jual. Dekat kedai mancing mungkin mahal sikit. Kacau bagi sekata. Okey. Dah. Okey, untuk pellet biji kita pakai ni. Pellet cucuk kiswah ni, tapi kita alter. Tapi aku alter sikit. Kiswah ni kita campur dengan air melaka ni. Tapi aku tak campur dalam botol asal dia, aku campur dalam botol lain. Botol lain sebab pellet kiswah ni dia punya dia dah kenyal, dia memang sesuai dah untuk cocok. Cuma kita alter sikit aku masuk curah dalam botol lain, aku masukkan pandai air melaka. Dia bau pisang pandai. Okey.
Okey. Lagi. Oh, susah lagi. Masuk arus. Alhamdulillah, sesuai. Susah lagi. Arus saya boleh tahan. Bentar. Oh, susu arus. Ada guys. Bismillah. Oh, kasih. Sorry gang. Kapten gang. Ini sangkut sudah. Kapten gang. Waduh, lawang. Ikan lawang je. Kita pakai umpan kepal. Bismillah. Okay. Ada. Oh, lampan Jawa. So, lampan Jawa geng. Nampak lampan Jawa. Baringan pertama terus strike. Tak ada 5 minit. Alhamdulillah. Ni lampan Jawa. Lampan Jawa. Oh, susu arus. Susu arus guys.
Jom tu ada sebab tu ada ikan halus ke kira penting dia ada ni. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cap. Oh. Ada. Jom dia. Oh. Tenggalan geng. Tenggalan. Rupanya tenggalan. Tenggalan ni lawa bela kan. Tapi kita tak berhasrat nak bela. Kita cuma nak makan je. Oh, solid dah lah. Oh, boleh kan? Oh, baby tenggalai. Baby tenggalai pun nak. Baby tenggalai. Ikan apa punya baby tenggalai?